Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Engku Ishraq Khairan bin Engku Muhammad Fahmi, wartawan cilik Sekapas TV, TV PSS SK Gong Kapas, Kuala Terengganu. Terima kasih kerana terus bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan berita yang disediakan. Teruskan bersama Sekapas TV, saluran informasi terkini anda. Galakkan budaya membaca dalam kalangan murid. Pelbagai aktiviti menarik diadakan seperti pertandingan bercerita dan ulasan buku. Murid yang aktif membaca turut menerima hadiah. Program ini diharap dapat melahirkan murid yang berilmu dan berpengetahuan luas. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Akil Rayyan bin Wan Muhammad Azhar Azhar, wartawan cilik Sekapas TV, TV PSS SK Gong Kapas Kuala Terengganu. Terima kasih kawan terus bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan berita yang disediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid tahun 5 SK Gong Kapas telah menyertai laporan sambil belajar ke Muzium Negeri Terengganu. Laporan ini bertujuan menambah pengetahuan murid tentang sejarah dan budaya negeri. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Erina Hanania, wartawan cilik Sekapas TV, PSS SK Gong Kapas Kuala Terengganu. Sekian sahaja untuk laporan kami kali ini. Terima kasih kerana menonton Sekapas TV. Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejohanan Sukan Tahun Sekolah SK Gong Kapas telah berlangsung dengan Kejohanan Sukan Tahunan SK Gong Kapas telah berlangsung dengan meriah di padang sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wafda Al-Hafiyah, wartawan cilik Sekapas TV, TV PSS SK Gong Kapas Kuala Terengganu. Sekian sahaja laporan kami untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton Sekapas TV. Saya Wafda Al-Hafiyah, wartawan cilik Sekapas TV, mengakhiri siaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid tahun 5 SK Gong Kapas telah menyertai lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Terengganu. Lawatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan murid tentang sejarah dan budaya negeri. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afiqah Humaira, wartawan cilik Sekapas TV, TV PSS SK Gong Kapas Kuala Terengganu. Terima kasih kerana terus bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan berita yang telah disediakan. Jumaat 13 Jun 2026, SK Gong Kapas telah mengadakan klinik bola sepak. Terima kasih kerana terus bersama kami. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk channel Sekapas TV. Jumpa lagi di saluran akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis penyampaian hadiah akademik telah diadakan di Dewan Sekolah bagi meraihkan murid yang cemerlang dalam pelajaran. Guru besar telah menyampaikan hadiah kepada para penerima. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raika Mikail Menhalimullah, wartawan cilik Sekapas TV, TV PSS Sekapas berita tentang buli. Sejak kebelakangan ini, tiada lagi isu buli kerana berluasa kerana cikgu di sini baik-baiklah ke hadap tiada lagi kes ini. Katakan tidak pada buli. Katakan tidak pada buli. Saya Muhammad Raika Mikail bin Halimullah, wartawan cilik mengakhiri siaran. Jumpa lagi dalam laporan akan datang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naimah binti Muhammad Katimah, wartawan cilik Sekapas TV, TV PSS SK Gong Kapas Kuala Terengganu. Terima kasih kerana terus bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan yang disediakan. Sekapas unggul terbaik. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Sekapas TV. Program Gotong Royong Sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pada hari Rabu yang lalu, Sekolah Kebangsaan Gong Kapas telah mengadakan program Gotong Royong perdana. Program ini melibatkan guru, murid serta ibu bapa. Antara aktiviti yang dijalankan ialah membersihkan kelas, kawasan taman dan lokang
Program ini bertujuan mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih dan ceria. Diharapkan semangat kerjasama ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ahmad Qayyum, wartawan cilik Sekapas TV, TVPSS SK Kapas Kuala Terengganu. Poster kemerdekaan baru-baru ini dapat pertandingan poster kebangsaan di Malaysia 11 Julai 2026 di Dewan Sekolah SK Kapas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejohanan Sukan tahunan SK Gong Kapas telah berlangsung dengan meriah di padang sekolah. Saya Nurdini Fadana Binti Fadli, wartawan cilik Sekapas TV, TVPSS SK Gong Kapas. Kebersihan sekolah bagi mewujudkan sekolah ceria dan selamat. Sekian saja laporan saya dari kali ini. Terima kasih kerana terus menonton Sekapas TV. Saya Nurdini Fadana Binti Fadli, wartawan cilik menghadiri siaran. Assalamualaikum, hai dan salam sejahtera. Saya Fakir Zahir, wartawan cilik Sekapas TV PSS SK Gong Kapas, Kuala Terengganu. Juara dunia 4 kali Jerman disingkirkan. Kejohanan Sukan tahunan SK Gong Kapas telah berlangsung dengan meriah di padang sekolah. Acara yang dipertandingkan termasuk larian 100 meter, tarik tali dan sukan neka. Rumah Biru telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Raja Nuina, wartawan cilik Sekapas TV, TVPSS SK Gong Kapas, Kuala Terengganu. Terima kasih kerana bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan berita yang disediakan. 17 Julai 2026, SK Gong Kapas telah mengadakan pertandingan roket air. Pertandingan ini disertai oleh murid tahun 5. TVPSS SK Kapas Kuala Terengganu. Terima kasih kerana terus bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan berita yang disediakan. Teruskan bersama Sekapas TV. Saya ingin melaporkan tentang program gotong royong perdana yang telah diadakan di sekolah kami. Program ini diadakan untuk membersihkan kawasan sekolah sempena cuti persekolahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid tahun 5 SK Kapas telah menyertai lawatan sambil belajar ke Muzium Negari Terengganu. Lawatan ini bertujuan menambah pengetahuan murid tentang sejarah dan budaya negeri. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alfa Batisha Beti Syari Azwan, wartawan cilik Sekapas TV, TVPSS SK Gong Kapas, Kuala Terengganu. Terima kasih terus bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Sumber Sekolah telah mengajurkan program nilam bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid. Terima kasih kerana terus bersama kami. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Sekapas TV. Jumpa lagi di saluran akan datang. Bye-bye.